Assalamualaikum Azim. Kau dekat sana macam mana? Okey tak? Aku okey je Mira dekat sini. Aku ni nak dekat sampai dah stesen bas. Jap. Asal kau tiba-tiba balik ni Mira? Bukan dah start kerja ke dekat company baru hari Tu ni? Azim, aku ni baru lepas kena buang kerja tau. Jadi, apa plan kau lepas ni Mira? Sebab tu aku balik ni nak buka gerai ayam goreng. Eleh, kau ni pandai masak ke Mira? Yang kau pandai tengok dengan pandai makan je kan? Kau ni. Kau nak pandang rendang aku lah sekarang ni. Bukan macam tu Mira. Aku ni duduk luar dah 4 tahun dah tau. So, hari-hari aku jadi chef. Main aku. Tapi kan Mira, kau dah buat kira-kira? Oh, dah. Aku dah buat kira-kira dah. Aku agak dalam 9,000 ke 10,000 ringgit macam tu. Banyak tu Mira. Azim, tapi kau jangan salah faham tau. Aku nak jumpa kau ni bukan sebab nak minta duit. Azim, mana duit? Duit kau ke? Kau curi Tak adalah. Aku tu buat investment sikit. Ada duit lebih, aku bagi dekat kau. Lagipun, aku dah tak sempat nak punya je tu. Tak sempat? Tak. Masuk aku. Aku sempat je dengan duit tu. Tapi, lebih baik aku invest dekat kau kan. Nanti kau dah dapat untung, kau share sikit kat aku Wah, Azim. Otak kau ni, kau tak bisnes lah. Aku tahu tak? Ni Azim lah Mira. So, lepas ni kita nak kena buat apa? Goreng ayam. Jom! Ada sunyi yang tak bernama terselit di celah tawa yang biasa. Langit pun tunduk menyapa bila mata tak lagi mampu bicara. Ada langkah yang makin perlahan, tapi masih mahu menari dengan harapan. Di balik bayang yang sama ada cahaya yang diam-diam menyebar. Tak perlu tahu ke mana akhirnya, cukup kau rasa aku di sini. Ayam lagi cuba lah. Manik. Oh ya. Masaknya. Siapa yang masak ni? Benda kau masak ni Mira? Mira, kau masak ke tak? Kau bagi kucing pun, kucing bagi balik kau tahu kan? Masih sangat. Tak payah buka gerai lah. Buka gerai pun tak ada datang. Terus sangat rasa ni Fatin. Aku yang kena darah tinggi tahu tak? Darah tinggi? Masih. Mira, kenapa aku tengok kau macam sedih hari ni? Tak ada apa. Cuma aku rasa plan aku yang nak buka gerai ayam goreng ni macam tak jalan lah. Betul lah kata kau. Aku ni tahu makan je. Sorry tau Hazim sebab kau banyak buang masa dekat aku. Mira, cuba tengok lagi dekat atas tu. Mendung je kan? Tapi kita tak tahu bila langit ni akan cerah. Mungkin esok, lusa, Mira boleh bayangkan betapa cantiknya kalau langit dah cerah. Kan?
Macam itulah dengan Mira. Mungkin hari ini Mira gagal, tapi esok, lusa, mungkin bulan depan atau lagi 3 bulan, Mira akan berjaya. Azim pasti Mira akan jadi businesswoman paling berjaya dekat Malaysia. We can do it! Ajar aku masak tau. Boleh, takkan tak boleh.